Lepas tu kita nak pergi memancing ikan. Hari ni kita nak pancing ikan, guys. So kita ada kat tepi laut. Wait, lalu situ. Jangan tu. Okey, Kak Sufi. Harap macam mana hari ni? Kapten untuk hari ni. Kapten kapal kita hari ni. Okey, Azmi. Okey, Sat, tunggu Sat. Sufi dah pernah sampai tak? Pernah lah, ni pernah dah lah. Sini tak lah. Mari sini. Sat, ada apa ni? Mari sini. Ara, jangan pergi belah situ. Ada obok-obok. Ada. Tak hidup kan? Tu obok-obok mana? Biasa dia. Gini. Hidup ke mati? Mati ni. Nampak ke tepi ni kan mati. Tu obok-obok nampak tak?
Kak Ara dengan Sufi tengok sini. Best Happy Pulau Jejak. Sonok tak? Ada apa tadi dekat layar? Tapi ni rumah ikan ni daripada tengah ni bersihkan ke? Daripada tengah bersihkan. Daripada letak jaring-jaring tu kat atas tu. Karang-karang kan, batu-batu pun karang-karang kan. Ikan suka duduk sini. Ikan tempat sini, macam ni so. Spot dia tu. Betul. Ikan tak nampak kan? Kalau tak ada ikan, tak ada ikan lah. Kalau ada ikan, dia nampak. Oh, ada ikan nampak. Yang lalu boleh buka. Yang lalu boleh buka. Dia macam kita main game Dia buka dia simpan terus kat. Okey. Game tu kena ambil ya tu. Macam ni. Kalau hijau tu kan, contoh kan, dia slide kan. Dia tadi dia lagi tengah dia tak ubah design. Kita pelan kan. Dia reject. Dia lagi. Nampak tak? Ada ini. Boleh ya? Marah. Apa jadi dekat drone? Terima kasih dan jumpa lagi. Drone ayah jatuh dalam laut guys. Macam mana tu? Guys, kita nak pancing ikan bawa jambatan. Jambatan nombor 1 tahu bukan jambatan nombor 2. Jambatan Aku rasa waktu tu aku nak pegang bawah dah tau. Aku kata je dengan Sufi dekat depan lah. Aku macam tak apalah. Try betul kali. Drone Yamin saja layak ni. Aduh. Tak boleh ambil kan saja jadi kapal selam. terima kasih masak.
nak berumpan.